asyik tanya je. Penat lah. Pernah tak korang ada kawan atau orang sekeliling yang asyik tanya benda sama? Betul ke aku buat ni? Okey ke aku ni? Sampai korang rasa penat nak layan. Siti bukan nama sebenar. Setiap kali dia buat kerja, mesti tanya, ni okey tak? Bos marah tak kalau buat macam ni? Mula-mula okey lah. Tapi bila dah sikit hari, kita akan rasa fed up nak layan pertanyaan orang macam Siti ni. Sebenarnya, orang yang selalu perlukan validasi ni ada kaitan dengan self-doubt dan fear of rejection. Mereka tak yakin dengan keputusan sendiri dan takut buat silap. Jadi, macam mana kita nak handle tanpa buat mereka rasa kita ignore? First, bantu mereka bina keyakinan. Bila mereka tanya, cuba balas balik. Apa pendapat kau sendiri? Bagi mereka lebih yakin dengan pilihan sendiri. Yang kedua, letak had supaya tak penat. Kalau dia asyik tanya benda remeh, balas dengan lembut, aku rasa kau boleh decide sendiri. Aku percaya kau boleh buat. Yang ketiga, ajar mereka buat keputusan sendiri. Beri sokongan awal, tapi dorong mereka untuk fikir sendiri supaya tak bergantung 100% pada orang lain. Bila kita set boundaries dan bantu mereka bina keyakinan, mereka akan belajar untuk berdikari. Dan kita pun tak stres kena jadi penasihat 24 jam. Pernah jumpa orang yang asyik perlukan validasi macam ni? Macam mana korang handle? Komen di bawah dan jangan lupa follow untuk lebih banyak tips kehidupan dan mental health. Sebab sihat mental itu real, bukan sekadar rasa.